Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Uh, Okey. Saya rasa Puan apa ni kita pun dah tahu bahawa untuk menjadi seorang IBO ya atau menjadi seorang ahli kita cuma bayar uh, yuran keahlian RM60. Yang cuma apa ni uh, seumur hidup sebenarnya. Dan apa yang kita dapat daripada pembayaran RM60 itu adalah uh, welcome gift. Dah dapat belum welcome gift tu kan? Tiga tiga sachet RM16. Jadi kali tiga, 50, RM54 kan? Jadi yuran keahlian Kak Rah berapa? Cuma RM6. Itu saja je. Dan kita dapat apa lagi? Ah, ah, Jadi itu yang kita punya itu apabila kita beli bila barang ya bukan semua ya tapi kita dapat itu free gift kan ya. Jadi apa yang kita dapat menjadi seorang VVIP member dalam apa ni BE Indonesia adalah uh, produk yang tulen ya yang seperti mana yang telah kita dengar tadi ya, produk-produk itu adalah produk yang premium dan apa ni ingredient dan semua produk itu adalah uh, organik ya yang telah pun dikaji dan bukannya sembarang lah, bukannya sintetik obviously. Dan kemudian kita dapat juga apa ni rebate tunai dalam. Jadi kita boleh check ya dalam BE4U app kita. Ya rebate kita tu. Kemudian kita ada dapat promosi. Jadi ahli baru 2 bulan nanti ya kita akan dapat apa ni? Promosi onboarding di mana beberapa apa tu produk ya akan diberikan diskaun sebanyak 25%, ya. Dan kemudian apa ni? uh, Sempena hari lahir, bulan bulan kelahiran kita, kita dapat juga ya apa ni promosi produk dengan diskaun sebanyak 20%. Baik, yang nombor 8 ni apa ni menarik ya. Kalau misal kita nak go further than just becoming ahli, ada peluang kerjaya dan kita boleh unlock 9 bonus. Dan ada juga latihan percuma di BEHQ. Itu ya. Dan latihan itu boleh juga kita ikuti melalui Zoom meeting ya setiap hari Rabu. Dan kita ada BE4U app ya di mana yang saya dah tunjuk ya di mana BE dalam app itu adalah sebenarnya katalog elektronik e-katalog sebenarnya di mana kita boleh pilihlah apa barang yang kita nak buat dan kita boleh buat pesanan melalui app itu. Dia dah buka banyak kali. Ya, okey. Itu kena belajar. Kita akan belajar. Ah, Ini jauh. Ini dia. Ini dia ya. Ah, 9 manfaat sebagai seorang ahli. Ini kita akan lihat kemudian. Along the way apabila kita berjaya kita sebenarnya dapat dapat manfaat 71% sebagai seorang ahli dan company akan hanya ambil 29%. Okey. Baik. Ini performance bonus atau kita panggil cashback lah. Ya, yang bestnya di sini percentage tu akan menaik dan tak akan turun. Ya. Dan tak akan kita capai 50% cashback bulan ini, bulan depan kita balik ke zero, tidak. Dia akan setiap setiap apa ni bonus yang setiap BV SG kita dapat pada pembelian yang kita buat itu akan sentiasa bertambah. Yang dia tidak akan menurun. Jadi apa SV tu apa tu? SV okey. Maknanya uh, apabila kita beli barang ya katalah Shiruto ya. Katalah tiga tiga paket Shiruto tu harga dia adalah 560 katalah berapa itu 700 lebih, katalah 750. Ya, baik. Setiap SV itu satu nilai SV adalah bersama dengan RM2. Jadi keuntungan kita kalau kita sebagai ahli baru kita ditakut yang pertama kita dapat
5% cashback. Jadi katalah 750 tu dibahagi pada RM2 adalah RM350. 350 SV. Ya, convert pada SV. Jadi 350 itu dikali dengan 5%. Itu adalah kita punya cashback. Itu pada peringkat awal lah. Jadi saya pun melihat pada awal-awal saya beli ya menjadi ahli tu uh, kurang daripada 100 sebenarnya. Ya, tapi apabila kita uh, saya sebenarnya menarik perhatian saya, I pay more attention bila saya mendapat 8% cashback. Ya, saya daripada member menjadi senior member. Saya kata, best saya jadi senior member, saya mula buka balik buku kit tu, sale kit tu untuk melihat apakah apa ni calculation ya apa ni 8% tu dan di mana saya akan berada selepas itu. Ya, jadi itu satu yang kita apa ni kita belajar lah along the way. Kita tanya upline kita lah. Jadi apa contohnya kan SB tu kan bila kita beli produk untuk keperluan kita sendiri beli sikit-sikit. Jadi once kita dah capai 12% tu ya 12,000 LV tu tak kira lah sebulan ke bertahun ke setiap pembelian kita lepas itu akan dapat 15. Setiap pembelian kita lepas itu akan dapat 15%. Maknanya kalau kita tak fight untuk jadi ambassador tu uh, kalau dapat 12,500 ke uh, kita punya cashback dah 15% daripada SB tu lah. Okey. Baik, contohnya inilah. Ya, kita lihat ya. Ah, kalau kita beli Shiruto 8 percuma 1. Jadi apabila kita daftar ahli tu kita dapat apa ni? Kita dapatlah 3 keping emas tu kan. Jadi harga ahli RM60. Jadi kita jimat. Ya, 50 ini saya dah sebut tadi kan. Okey, apa ni kita jimat tiga tiga apa ni kita cuma bayar berapa tu RM6 sebagai ahli. Baik, apabila kita beli Shiruto 8+1 ya, harga bukan ahli lah 2328. Kalau harga ahli 1936. Jadi kita jimat berapa? RM392. Jadi maknanya bila kita beli pack yang lebih besar ia sebenarnya value for money. Dia lebih jimat. Jadi cashback 5% kali dengan uh, 952 tu dari mana tu? Bezanya tu. Jadi kita dapat jimat 47 kita dapat cashback kita RM47.60. Okey. Itu dia ya. Ini contoh pembelian Ciroto 16+1 lah. Lebih kurang gitulah. Baik. Jadi di sini uh, untuk mendapat lebihlah keuntungan ya, baiklah kita fight ya dalam BE tu. Ya, jadi untuk fight di BE, aim pertama kita adalah untuk naik satu anak tangga, iaitu ambassador. Ya, di sini. Nanti saya akan tunjukkan kemudian ya. Jadi, apabila kita jadi ambassador, pertama kita fight 1 bulan, di mana kita dalam 1 bulan tu kita dapat kumpul 8,000 points minimum dah boleh jadi ambassador. Jadi nak kumpulkan 8,000 points, 8,000 PGSV itu yang bukanlah kita beli semua in bulk. Jadi bermaknanya kita membuat perkongsian dengan rakan-rakan. Jadi di situlah sebenarnya kita boleh accumulate point itu, nombor satu tu. Sorry. Ya. Kemudian, sekejap ya. Kemudian apa ni? DBE ya. Dia nak kita semua berpeluang untuk jadi ambassador. Jadi kita duplicate lah. Ya, tiga orang di bawah kita. Maknanya ini kita ni yang di atas tu. Iaitu kita. Jadi saya fikir ramai juga di kalangan rakan-rakan kita ni yang berminat sebenarnya untuk beli produk. Jadi kita bagi tahu dengan dia ya. Kalau beli produk kita cuma dapat cashback je. Why not we fight untuk menjadi ambassador? Jadi minimum yang kita boleh sebenarnya fight adalah 8,000 PGSV. Jadi kalau 8,000 PGSV itu kita sebenarnya unlock satu ya performance bonus. Kedua ambassador bonus. Tapi kita tak dapat apa ni? Kita tak dapat ambassador bonus uh, AAB. Kita tak dapat AB. Dapat satu. Satu, tier satu. Kemudian kita dapat lagi ambassador bonus dan kita dapat juga PRV. Iaitu adalah product redemption voucher. Itu yang seronok tu sebenarnya. Pasal apa? Kita boleh tukar. Ya, nilai PRV itu dengan barang-barang, ya, produk-produk BE. Seronok boleh dapat tu ya. Macam-macam kita boleh redeem sebenarnya. Jadi, itu dia. Jadi macam mana kita nak dapat itu?
8 PG, 8,000 PGSV. Ini antaranya. Kita bolehlah kongsi dengan rakan-rakan. Ya. Boleh beli Alora Pens ke kombinasi. Ataupun Shiruto ke, Nextbio ke, Livco, iVision, Slammy Pro. Dan kita beli orang ya. Ya, Zenko Zone. Maknanya kita tidaklah beli secara pukar dan jadi macam buffer stock dalam store kita. Tidak. Ya, kita beli, kita air masin juga dapat 18,000. Best tau. Ya, jadi maknanya kita ni tidaklah apa ni untuk seorang sajalah. Ya, kita kongsi. Maknanya you pun boleh buat income macam saya. Kemudian tiga orang itu dapat 9,000. Ya, RM9,000 tu maknanya mereka telah achieve, telah buat 80K PGSV. Ya, dan kemudian apabila kita dah dapat kita ni apa ni dapat bina tiga rangkaian kita tiga tiga apa ni tiga orang ambassador, income kita adalah lebih kurang 15,000. Ya, dan mereka di bawah kita itu sebenarnya dapat 9,000. Ya, jadi dan daripada tiga orang yang bawa itu mereka juga boleh duplicate yang sama. Mereka juga ingin juga mendapat income lebih banyak macam kita juga. Dan mereka akan menghasilkan sebenarnya tiga orang. Berkembang. Jadi inilah sebenarnya sistem apa ni pendapatan kita. Jadi apabila kita dah ada income kita, bonus kita adalah sebanyak 35,000. Dan rank kita pun sebenarnya dah naik daripada ambassador kepada ECA. Dan sebenarnya di sini apabila DCA dia, apabila kita dah lengkap 139 itu, pendapatan kita adalah sebanyak itu. Ramai lagi yang kita boleh bina 139. Maknanya ada tiga rangkaian kita yang telah lengkap 139 dan ada dua ambassador. Dan pendapatan kita adalah sebanyak 75,000. Ini bukan sebenarnya dongeng yang memang memang ada mendapat pendapatan sebegini dan lebih dari itu pun. Ya, dan apabila kita dapat membina 1, 2, 3, 4, 5, 6 downline kita yang telah lengkap 139 dan seorang ambassador, uh, rank kita setelah menjadi CCA dan ya jumlah pendapatan adalah 190. Dan apabila kita dapat apa ni rank di CA itu, kita dah boleh lock kafan sebenarnya. Ya, jadi ada seorang IBO saya, apabila dia melihat buku tu, oh boleh buat loan kereta ya. Bukan loan kereta, ini company bagi kereta. Saya kata. Ya, ya. Dan saya kata RM7,000 sebulan maksimum ya untuk 4 tahun. Dia macam tenganga. Dia selalunya dapat dalam 2,000, 3,000 tu senang lah. Ya. 7 tu memang income lebih banyak. Because Okay. dia akan according to the income. Okay. Lagi banyak you punya bonus, lagi banyak you punya SV, lagi banyak you dapat. Tapi maksimum 7. Okay, itu maksimum lah. Ya. You kalau nak untuk kereta ni, you kena ada Lima lima orang bawah you ambassador yang dia punya PGSV QAMB 2,000 kekal untuk konsisten untuk 3 bulan. Betul. Dan menurut apa ni Dr. Surya, memang senang nak dapat kafan, dia kata. Memang company nak bagi kita, dia kata. Tapi you kena rajin untuk nak bina you punya ambassador. Rajin bina. Dan bila kita naik rank CCA tu dah boleh lock house fund. Dan house fund ni adalah maksimum 6,000 untuk 20 tahun. House fund tu kena tunjuk line ambassador yang dapat 2,000 QAMB, qualified ambassador line, selama 3 bulan berturut-turut. Okey. Baik. Apa yang menarik tentang syarikat ini adalah ya yang boleh sebenarnya sustain selama 8 tahun dan telah menghasilkan ramai millionaires adalah 6 tunggal utama mereka itu. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah pengasas mereka ini, ya, yang sebenarnya ada vision, ya, untuk membantu orang ramai di luar sana untuk menjadi
orang senang menjadi jutawan lah. Dan ada dalam kalangan ahli BE daripada B40 menjadi T5. Bermaknanya income mereka adalah 5-6 angka. Ya, siapakah mereka ini? Founder adalah 3 orang ini ya yang telah pengasas kepada BE International. Yang pertama adalah Insinyur Lee Sek Suan, IR Lee Swet Sen, maaf ya, dan isterinya Miss Ho Hui Chin. Mereka ni sebelum ini pun telah pun berkecimpung dalam network marketing selama 25 tahun sebelum mereka sebenarnya menjadi pengasas kepada BE International. Dan seorang lagi adalah Miss Karen Leong. Ya, cerita sikit tentang IR Lee Swet Sen dan Miss Ho Hui Chin. Mereka ini sebenarnya sudah pun jutawan. Ya, dan mereka pun sudah bersenang lenang. Tapi kerana kenapa mereka ni berminat untuk sebenarnya membina atau mengasas BI International adalah uh, apa ni niat murni mereka untuk menolong orang di luar sana untuk menjadi orang senang lah. Dan Miss Karen Leon dia sebenarnya asalnya adalah beautician, ya, ahli kecantikan, dan dia sebenarnya telah membantu lebih kurang 20-an suri rumah menjadi jutawan. Dan satu lagi adalah uh, tak dapat disangka bahawa produk BE adalah produk yang unggul. Ya, uh, daripada orang yang tak percaya, macam saya ni boleh percaya tentang contohnya Alora Pens dan saya beroleh manfaat daripadanya dan telah menjadi apa ni pemakai yang tegar. Ya, from head to toe memang itulah gamer saya. Ya, kemudian produk ini juga telah memenangi banyak award. Contohnya Alora jangan cakap lah produk-produk Bilis. Bilis adalah produk suplemen ya yang telah juga memenangi banyak award sejak 2018. Dan juga produk ini adalah berteknologi tinggi dan efektif. Ya, dia mendatangkan kesan. Dan satu lagi lah peluang pemasaran yang sejajar dan adil. Ya, satu one world one account maknanya di mana-mana pun kita boleh apa ni sponsor ya kalau sesiapa nak jadi ahli di mana saudara kita di UK ke saudara kita di Medan ke di Indonesia ke boleh juga tidak kira lah ya oleh kerana apa ia recognize seluruh dunia dan kemudian sistem pendidikan di mana apabila kita menjadi ahli ni sebenarnya sebagai IBO independent business owner kita tidak dibiarkan kata orang ya in layman's term bersidai kita tidak disidai maknanya kita dibimbing ya dengan apa apabila jadi ahli biasa saja kita boleh dengar Zoom meeting setiap hari Rabu misalnya kemudian ada juga kita boleh pergi ke HQ untuk menghadiri uh, apa ni seminar ataupun uh, apa lagi mesyuarat yang berkaitan ya dan itu semua sebenarnya adalah value added untuk diri kita ilmu yang kita sebenarnya boleh kita uh, untuk kita dan juga kita boleh buka mulut kedua orang ya pasal apa kita tahu apakah sebenarnya yang kita consume apakah sebenarnya produk yang ada yang ada dalam BI untuk masalah yang mereka hadapi dan satu lagi dalam BI ini adalah budaya mereka budaya yang cukup apa ni baik di mana ya satu adalah bersyukur seperti apa yang saya dengar semalam ya yang disebut oleh RCCA Chris Bong ya budaya bersyukur ni adalah apa bersyukur dengan apa yang kita dapat kalau sedikit pun kita bersyukur kalau banyak lagi kita bersyukur dan satu lagi adalah keadaan komuniti yang bersifat kekeluargaan di mana ya semua orang itu equal ya kita tidak ada uh, apa ni iri hati ke kenapa ataupun tikam menikam tidak ada satu environment yang negatif semuanya positif kerana apa semuanya menuju kepada satu destinasi untuk berjaya dan setiap kejayaan yang dicapai oleh seseorang itu kita memang celebrate ya dan satu lagi adalah usahawan bahagia di mana kita buat ni happy ya tapi di samping itu ya apabila kita buat sharing kita dapat income yang lumayan. Ya. Dan kemudian satu lagi ada teknologi inovatif di mana contohnya BE4U app tu ya dia adalah EYKC. Bukan semua ya organisasi dalam komersial dalam negara atau luar negara yang ada teknologi yang sebegini, platform yang sebegini. Ia satu platform yang cukup mantap. Ya tidak ada kebocoran
maklumat kita. Maknanya ya, apabila saya apa ni uh, sign up satu IBO, satu member, apabila setelah dia forward ataupun submit maklumat tu saya tak dapat trace balik nombor telefon ke alamat rumah ke ahli saya tidak. Ya, jadi maknanya unsur kerahsiaan itu adalah sangat tinggi. Dan satu lagi dia ada platform media sosial, ya, di mana itu di mana satu apa ni di mana kita dapatlah informasi tentang BE International. Keduanya produknya tu, ya. Ini saya dah cerita. Ini tadi saya pun dah cerita semua, sedikit saja saya nak ceritakan tentang di mana apabila kita, ya, pertamanya apabila kita menjadi IBO, kita dapat bonus prestasi. Jadi maknanya setiap takuk kejayaan kita itu kita dapat meraih banyak bonus, ya. Jadi contohnya ambassador je dapat ambassador bonus, ambassador achievement bonus tier 1, tier 2, ya, dan kemudian PRV. Dan apabila kita dapat apa ni lahirkan satu ambassador, kita dapat bonus kepimpinan. Jadi as we go along, ya, setiap takuk kejayaan itu kita meraih semua bonus daripada bawah sampai ke atas itu. Okey. Ini tadi sistem pendidikan tadi di mana apabila uh, di peringkat bawah tu ibarat kita pergi tadika lah, kita belajar yang asas dulu, ya, untuk mengukuhkan kita punya pengetahuan. Dan apabila kita naik kepada RCA ataupun Ruby Council Ambassador, uh, kita sudah layak untuk menghadiri seminar leadership. Dan lagi tinggi apa ni uh, level seseorang itu, mereka boleh layak untuk ke DCA conference, ya. Ini tadi saya dah cakap tentang budaya. Ini budaya ni ada uh, satu lagi, ya, yang apa ni instill oleh uh, BE International adalah oleh founder adalah apabila mereka pergi layak untuk pergi ke BE Lifestyle. Itu adalah satu daripada bonus yang tidak dilihat dalam founder sayang pada kita. Kenapa? Sebenarnya dia kata semuanya itu adalah level 5 star. Dari segi hotelnya, dari segi makannya, dari segi tempat tempat lawatannya, dan kata mereka tak sempat lapar pun. Ya, apa ni mereka apa ni enjoy all those perks ketika mereka travel. Ini tadi saya sebut tentang apa ni teknologi inovatif. Saya tidak sebut tentang apa ni sistem BOS itu. Sistem BOS ini juga adalah satu platform juga dalam BE. Itu saja kan? Itu saja. Saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan. Ya, ada apa-apa nak tanya? Puan Zara, ada apa nak tanya? Kalau cara nak tadi tanya tak tahu cara nak buat order. Oh, okey. Buat order, kita buka PE for you app. Boleh tutup tadi? Boleh kita tutup ke? Buka telefon. So kita end kita punya live. Okey. Jadi di sini saja, ya, live kita, dan untuk kita akhiri, kita sama-sama baca tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, wa bihamdihi, wa salamun ala al-mursalin.